Berpantang maut sebelum ajal, itulah yang berlaku ke atas seorang lelaki di utara New Zealand yang ditimpa kecelakaan apabila kepalanya tertusuk dengan sebatang besi. Lebih mencuri tumpuan, mangsa berada dalam keadaan cukup tenang dan sempat memandu ke sebuah stesen minyak berhampiran bagi meminta bantuan. Beginilah keadaan Adam Armitage, 23 tahun, yang kelihatan tenang ketika berusaha meminta bantuan di sebuah stesen minyak. Malah pemilik premis berkenaan, Lester Gray, pada mulanya menyangka ia hanyalah satu gurauan. Ini kerana Armitage langsung tidak panik ketika meminta penjaga kaunter menghubungi polis bagi memaklumkan dia telah diserang. I was really like, man, is this a TV show? Is this guy for real? It looked like a Halloween stunt where people wear those Halloween costumes over their heads. But no, it was pretty real when he turned around and the blood was coming down the side of his head. I don't even know if he realised he was so hurt. But as you can see, he was pretty nasty. Sementara itu, media melaporkan besi berkenaan berjaya dikeluarkan daripada kepala Armitage di sebuah hospital tempatan. Dia kemudian dipindahkan ke Hospital Waikato untuk rawatan lanjut. Kecederaan Armitage kini dilapor masih serius dan polis masih lagi memburu suspek yang melakukan serangan tersebut.